So aku first thank you to Mak Luffy jugalah sebab suruh aku buat wrestling. Pasal tu nama aku lagi naik. And then ML Studio pun betul-betul bantu aku lah. Sebab kalau pergi mana-mana pun ramai orang tegur, ML paling banyak dia orang akan kata ML. Lepas tu barulah wrestling ke Chelsea ke apa kan. Oh, masih lagi ML lah? Masih lagi. Walaupun last video aku mungkin 2 bulan lepas, 3 bulan lepas. Masih lagi kau shoot dengan ML Studio lah? Ada satu lagi, aku ni style yang kena habis semua dulu. Habis semua video dia orang dah up, baru aku datang. So sekarang ni ada satu lagi video tak up lagi. Dan dia orang pun dah kurangkan video harian dia orang kan. Instead of dulu 8, sekarang dah jadi 5 tak silap. Oh iya ke? Harap tak silap aku. Aku tahu. Oh ya. Okay, so apa ni, aku boleh kata tu lah, memang ML tu penyumbang. Tapi aku tak kata aku yang berjaya lah. Tadi yang projek kata berjaya tu, yes aku nampak dekat beberapa orang. Contoh Aerol Jamai. Banyak. Kita ada Liana Fitri. Tengok Nadia Sofia, Jordan. Dia itu dah level influencer yang memang ni lah, power lah. So, Siti Hawa, Syafiqah Ghazali, Aina Wafi dulu. So ramai gila lah sebab ML. So memang apa ni, tengok botak.